Halo kawan, jam sekarang menunjukkan pukul 4.24. Masih pruning, masih buang peluh. Okey, dikenal pasti ini pokok sawit yang memang tak pernah disentuh. Kita cek dulu ada tak buah dia. Kalau ada buah, nanti kita pruning. Ayo, memang. Oh, semak. Semak betul. Semak. Ai, nampak macam ada buah ni. Ada buah, tapi biji dia kecil-kecil, Dah tinggi. Okey, so ini kadang pokok dia memang teruk ni. Memang semak betul. So, kita nak buat operasi pruning ini. Dalam masa kurang daripada 10 minit saya rasa boleh siap ni. Okey teman. Nanti kita cek macam mana hasilnya. Ini sebelum tengok memang teruk, memang tak pernah dijaga ni, tak pernah disentuh. Tengok keliling dia. Okey, lepas ni kita buat operasi pruning dia. Okey. Halo, salam sawit mansang maju. Hari ni projek di kebun sawit. Kita hari ni pruning guys, sambung pruning. Pruning hari ni kita guna seperti biasa. Saya punya pembantu mesin steel PC70. Okey. Isi minyak. Panaskan enjin dulu. Okey guys. Okey guys. Minyak sudah isi. Tutup. Minyak campur. Minyak benjen campur tuti. Okey, start. Kita panaskan enjin dulu. Steady. Dia ada running. Ya, apa ni kita pergi rolling. Okay, next. Okay guys, kita start pruning.
Pindah lokasi. Oke, friend. Dari sini start tadi. Tengok. Sampai sekarang. Tak sampai 10 menit. Lebih 10 pokok sudah kena pruning. Oh, nampak? Kemas. Cantik. Dan di atas. Bukan buang 1, 2 saja dahan. Banyak dahan nih perlu dibuang. Sebab dia sawit ini memang lama dah tak dipruning. Okey, kalau guna enjin ini bukan nak promo geng. Memang cepat. Tapi perlu kekuatan tangan. Sebab enjin ni ada bergegar. Okey. Dan sudut potongan kena cun. Kalau sudut potongan tak cun, mata enjin dia tak makan. Okey, sampai berjumpa lagi. Bye bye.